Kita tahu basikal yang ada dynamo dan lampu kat depan dia ni, bila kita kayuh, dia akan menyala kan? Roda memusingkan dynamo dan disambungkan ke mentol kita tu. Bila berlampu tu maksudnya kita dah menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik pula kalau kita dalam keadaan emergency, banjir ke, gempa bumi ke, perang ke apa kan, kita nak guna tenaga elektrik ni. Macam mana? Boleh tak kita direct guna daripada basikal ni yang ada dynamo ni terus cocok kat power bank? Tak boleh. Kita kena faham dulu macam mana dynamo ni berfungsi. Alright, saya ada dynamo basikal kat sini. Saya cabut kat belakang ni dan depan yang berpusing ini. Okey, barulah kita boleh keluarkan isi dalam dynamo ni. Ada dua part. Satu magnet core, satu lagi kita ada coil ataupun gegelung wayar dalam tu. Untuk jana elektrik dengan benda ni, kita akan gunakan aruhan elektromagnet. Bila magnet berpusing, medan magnet pun sentiasa berubah. Jadi elektron dalam wayar tu pun bergerak. Dia kejap ke sini, kejap ke sana. Pergerakan elektron ni kita panggil elektrik. Jadi kalau kita nak test, kita sambung multimeter pada dua penghujung wayar dynamo kita ni. Okey, dan kita tengok saya cek voltage. Saya try DC dulu. Saya set kepada 20, saya pusingkan. Tengok bacaan dia. Kejap positif, kejap negatif. Polariti dia berubah kan? Kalau kita test, saya pergi ke AC, bacaan AC ni, saya pusing. Baru okey kan? Kita dah ada elektrik sekarang. Apa pula kita nak buat next? 67 volt saya dapat, tapi AC, alternating current. Dia kejap positif, negatif, positif, negatif. Kita punya barang-barang ni semua, power bank, handphone, ini DC, direct current. Jadi tak boleh nak terus charge kat sini. Jadi kita perlukan rectifier, di mana bila current tu lalu dekat atas ini ataupun current lalu kat bawah, dengan menggunakan 4 diode kita akan hasilkan output direct current. Atas positif, bawah ni negatif. Alright, sekarang untuk buat rectifier ni kita cuba cari barang elektronik lain yang ada diode. Ni bentuk macam ni diode dan capacitor. Disebabkan ini contoh darurat, jadi takkan nak guna bateri ke apa kan, mana ada sumber power. Jadi kita ambil cutter, kita cuba potong part yang kita nak tu daripada board dia. Kita kena ada 4 ketul diode. Bagi kemas. Alright, cukup 1, 2, 3, 4. Diode ni saya akan susun jadi bentuk diamond dan arah dia semua ke kanan. Kat sini korang gunakanlah kreativiti macam mana nak sambungkan kaki-kaki diode ni supaya dia connect. Maybe kita boleh ambil wayar, jadikan dia macam tali untuk ikat kita punya kaki-kaki diode tu. Atau cara lagi mudah, kita just pulas je kaki wayar tu biar bersambung antara satu sama lain. Macam ni. Kita pastikan semua kaki putih negatif tu ke arah kanan, yang hitam kiri. Sekarang kapasitor pula. Ini untuk mencantikkan lagi kita punya voltage. Okay, yang positif dekat positif, yang negatif nampak sama line putih tu dekat sini. Bila darurat, inilah solusi yang kita boleh gunakan. Sambungan tu tak boleh nak dapat proper betul lah. Jangan boleh gulung-gulung gitu je. Yang kiri kanan ni akan hasilkan output DC. Yang atas bawah ni adalah kita punya input AC daripada dynamo ni. Ni dia tak ada positif negatif sebab dia AC. Jadi kita sambungkan je wayar daripada dua terminal dia ni terus kepada kita punya rectifier atas dan bawah. Ni tak kisah polariti, sebab polariti dia sentiasa berubah. Inilah dia rectifier. Bila arus tu lalu daripada bawah, dia tak boleh nak pergi ke diode belah kiri ni sebab itu terminal negatif. Dalam litar arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi dia akan pergi ke kanan ni. Nak pergi atas pun tak boleh sebab terminal negatif. Jadi end up dia akan pergi keluar ke kanan. Ini kalau dia lalu daripada bawah. Bila dia switch lalu daripada atas, sama tak boleh ke kiri, dia akan ke kanan juga. Tak kira arus tu daripada atas ataupun bawah, dia still akan pergi daripada kanan ke kiri. Itulah direct current. Untuk test, kita gunakan multimeter. Tengok multimeter ni 0. Berapa tu? 0.10 voltage dia. Jangan bagi sangkut. Okey. Tengok sampai berapa banyak dia punya voltage dia. Tak. Saya tak nampak sini dia rasa macam nampak 6 tu. Kalau dah lebih 6, 7 tu maksudnya kita dah boleh nak charge ke kita punya ni power bank. Tapi masalahnya power bank ataupun handphone kita kena terima 5 volt. Kita kena bagi dia 5 volt sebab itu standard USB. So, nak convert dia jadi 5 volt, kita kena ada converter. Simple converter kalau korang nak jumpa kat mana-mana bersepah kan. Ni, charger handphone dekat
yang kita akan cucuk dekat kita punya kereta kan. Ini contoh sebab banjir, sesi minyak tu dah naik sampai penuh, dah habis terabur barang-barang dia kan. Cari benda ni. Ini akan convertkan voltage yang lebih daripada 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt sampai ke 12 volt patutnya lah kereta standard. Sampai 12 volt dia boleh turunkan kepada 5 volt yang boleh masuk kat dalam kita punya power bank. Part ni saya memang cadangkan untuk kita kopak dia punya charger ni supaya dapatkan dia punya board. Kalau tak memang susah nak buat sambungan wayar dia. Yang positif hujung belakang dia ni, okey, dan negatif dekat bahagian sisi. Kita dah dapat wayar positif negatif, sambungkan terus dengan kita punya rectifier tadi. Okey, positif belah kanan, make sure dia bersambung betul, dan negatif sebelah kiri. Elektrik akan mengalir daripada positif ke negatif kalau ikut litar lah. Alright, untuk check power dia saya gunakan USB meter, then cocok wayar USB sambung dekat saya punya power bank. Okey, jom kita tengok berapa banyak power saya boleh generate. Oh, saya buat laju macam ni, saya boleh dapat dalam 0.3 watt. USB tester ni sebenarnya dia dah consume power lagi. Jadi power yang sebenarnya saya boleh dapat dia lebih sikit lah daripada 0.3 watt tadi. Maybe 0.5 watt hingga ke 0.6 watt. Kalau sejam saya konsisten kayuh macam tu je, lenguh, dan hanya dapat 0.6 watt hour sahaja. Rendah sangat sebenarnya. 0.6 watt hour ni kalau kita kacau buat 2 jam, bolehlah dapat 1 watt hour. Handphone biasa kita ni ada dalam 14 watt hour dia punya kapasiti dia. Kalau kita kayuh benda ni selama 2 jam, kalau pakai speed yang ini kan, anggaran saya dapat 1 watt hour saja. 1 bahagi 14 kali dengan 100, kita dapat dalam 7% bateri. Bolehlah survive. Bolehlah digunakan untuk emergency call orang. Call saudara mara kita ke, call polis cepat-cepat, kata saya dalam emergency ni, tolong saya rumah kat sekian. Mungkinlah 7% boleh lah. Tapi kalau kita dapat jumpa charger yang lebih efisien, sebab ini saya tengok balik dia punya spek ni untuk 12 hingga ke 24 volt punya sistem. Maybe yang khas untuk kereta saja 12 volt, dia punya conversion tu lebih efisien, lebih kurang sikit lagi power loss. Sebab saya spek boleh dapat dalam 2 watt, tapi bila guna ni dapat dalam 0.6 0.7 watt saja. Kalau dapat 1 watt pun dah okey dah. Okay, so itulah dia alternatif macam mana kita nak dapatkan tenaga elektrik daripada tempat sekitar kita kalau kita dalam keadaan darurat, emergency. Banjir ke, tengah perang ke, gempa bumi ke, kita pergi melawat negara, tiba-tiba gunung berapi dia meletus kan, kita dah tak ke mana kita. Ini antara alternatif yang kita boleh cuba usahakan. Tapi kalau kita boleh jumpa bateri mana-mana, bateri kereta ke, AA, AAA ke, better ambil yang tu, terus sambung kat sini. Ini lagi cepat dia punya charging dia tu. Sesilap kita boleh turn on kan dia punya fast charging mode. 10 minit je boleh dapat lebih 20% bateri. Okay, so tu je saya rasa punya perkongsian yang bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video educational yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Boleh subscribe kali. Jumpa lagi dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.